Assalamualaikum. Okey, sekarang Su ada dekat parking Salak Tinggi. Malam ni kita punya flight ke Kunming pukul 9.30. Sekarang pukul 3. Awal gila sampai. Okey, jom. Ni beg Farid ke? Ini semua kita punya beg, ada 4. Seorang satu. Farid. Tengok rambut Farid. Ambil barang. Sejom. Kita punya train lagi berapa minit? 20 minit. Berpeluh ketiak tunggu train. Bincak weh. Okay, kita baru je habis makan. Sekejap lagi nak gerak. Tapi nak pergi toilet dulu. Sebelum kita nak berangkat, kita nak kena on dulu kita punya data roaming. So pakai message. So buat star 100. Dia pilih kat sini. Perantauan antarabangsa nombor 7. Ambil nombor 4. China. Lepas tu pilih nombor 2. Lepas data Asia Pasifik 3 hari. Lepas tu ada 7 hari. 7 hari je. 7 hari RM50. Kami memerlukan kerjasama anda untuk memastikan semua barang kepunyaan anda dalam sama ini. Jika anda memerlukan elektronik, sampai je kena isi borang arrival card. Satu lagi. Okey, dah cukup 4. Cukup dah baik kita 4. Jom. Saya dekat Kunming pukul 1.30. Tu settle immigration. Sekarang dah pukul 2.30. Sekejap lagi kita nak order Didi untuk pergi ke hotel. Sekarang pukul 2.30 pagi. Kita orang keluar je tadi. Amor ini terus tanya, taksi, Didi. Lepas tu kita orang terus on 150. Yuan. 100 yuan. 150 yuan dalam RM92 Malaysia. Kita orang okey je sebab dah pagi kan. Ni kita punya Didi. Muat ke ni? 影响司机酒店那边啥？我一路地铁站那边是啥影响司机？ Kita dekat dalam kereta elektrik. Senyap je. Tak ada dengar bunyi apa pun. Kita orang punya lagi ada 4. Kereta ni tak muat. Dua kat belakang, 2 kat depan. On the way ke hotel. Tak sure lah berapa minit. Kunming with a lot of delicious food. Do you want to go and have some? I go myself. Kita dah sampai hotel kita. Sekarang pukul 3.10. Pukul 3 pagi. Ni hotel kita. 好，我们进去。 Hai, selamat pagi daripada Kunming. Sekarang dah pukul 8.30. Kita nak keluar dah.
Hari ni punya outfit. View kat depan hotel. Bersih Tengok dia punya jalan. Bersih je. Sebelah sana. Kita nak order Didi. Kita nak order Didi dulu. Sebab tempat yang kita nak pergi ni dalam 1 jam. Kita pergi yang jauh dulu, baru kita pergi yang dekat. Sekarang kita nak order Didi. Nanti kita sampai lah ya. Berapa minit? So kita tunggulah Didi sampai. Pagi lagi. Nampak kedai banyak belum buka. Kat sebelah sini. Cuaca pagi ni tak adalah sejuk sangat pun. Berapa je weather? Pagi ni weather 9. Patutlah tak berapa nak sejuk. Nice lah cuaca pagi ni. Okay Didi, kita dah sampai yang ni. Masa kita orang booking tu dah siap terus bayar tau. Okay. Abang masuk dulu. Abang masuk dulu. Abang masuk dulu. Kita dah sampai dekat Forest City. Tapi kita nak bergambar kat depan ni dulu. Ramai orang. 有一个是在那边的啊，到时候我再重新，就咱们家5个家庭算吧，5个家庭算吧，到时候我重新再分。哦，都是这种教堂。 Kalau nak beli spek mata. Ni ada baju, topi. Kalau nak beli, tak tahulah berapa harga. Pasport. Sejuk ke? Duduk bawah ni sejuk. Okey, tiket kita dah beli. Semua sekali 200.5. Sekali dengan tiket bas. Harga tiket tadi kanak-kanak separuh daripada harga dewasa. Parik free. 200.5 buat. Depan. 如今时任泰斯特地质博物馆。车辆起步，请您坐稳扶好，系好安全带。朋友们在享受沿途风景的同时，经营管理25年，此刻兴奋在积极拨。 Jom kita masuk kat dalam. Papa ambil gambar. Abu. Ada baju kalau nak sewa. Oh, okey. Belah sana ada air. Kau nak pilih. Kakak mana? Macam mana nak cikan? Macam mana ambil gambar dengan mama ni? Abang ya? Macam mana nak? Tanya. Cikan. Tanya lah. Betul kan? Dah buka kan? Kita orang ambil gambar ni. Macam mana ambil gambar 20 yuan. 20 yuan. 20 yuan eh? RM12. Seorang RM12. 照相这样。算不动的嘛，基本往这边就可以插出去了。走着呢可以。
Hari dia dah harga nak beli air. Bye. Ready? Go. Penatnya kena naik bukit. Sampai dekat belah sana pula. Dia warna dah ramai. Tadi tak nak lalu. Sekejap. Remaining battery level of battery handle. Apa? Kan lepas ni kita nak pergi Kumin Old Town. Sekarang dah pukul 12.30. Kita nak pergi lunch. Lagi mana dulu ni? Tengoklah pergi mana dulu. Halal. Tapi tak ada tanda halal. Dia berhentikan kita dekat sini. Tapi tempat apa? Jangan kita lupa.